Bagi yang ada masalah jeragat, kulit kusam dan melasma, dengar video ni sampai habis. Kalau yang tak ada masalah tu, tak mahu nak skip, boleh skip. Okey, perlu ke basuh lepas pakai dia? Tak perlu. Okey, dia macam moisturizer yang lain. Ni macam mana cara nak pakai dia? Simple saja. Okay, mari kita tengok ni. Dia satu tube ni, kalau you buka, nampak tak? Dia padu. Dia padu. Pasal tu, asas utama yang you kena faham macam mana nak make sure that jeragat, melasma ni hilang. Kulit you all kena cukup moisturizer. Kalau you all tengok keadaan dia, pekat je. Pekat. Dan best sekali, instantly lepas you all pakai tu, glowing. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Pasal tu, dia ni tengah ada promo. Dan kalau kita pakai dekat dia, kat kulit kita, nampak tak? Dia bantu menghilangkan jeragat, melasma dan kulit kusam. Dan biar je kat dia. Okey, yang ni nak pakai sehari 2 kali. Advisable. Kalau kulit kita memang dah lama dah bertempek dengan peta dunia tu, pakailah sehari 2 kali. Harga pun tengah murah. Tapi kalau kulit kita macam kita nak maintain je, nak ni, pakailah sehari sekali. Dia memang padu. Tapi kita memang kalau boleh nak bagi hilang lagu tu. So, jangan kedekut dengan wajahmu. So, nampak tak? So, kalau you nak pakai ni beg kuning sekarang, nampak? Okey, untuk kulit lebih cantik, bersih, paling penting, nampak terus glowing ni. Katie nak main-main sayang. Okey, Assalamualaikum. Dapatkan ni beg kuning sekarang.